Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama lagi dengan aku Syukri dalam channel Kuri Botak. Hari ni aku nak tunjuk kat korang semua yang ni khas untuk kaki-kaki DIY ataupun khas untuk yang nak buat servis aircon sendiri kat rumah korang. Hari ni atas permintaan ramai, aku nak buat step by step daripada A sampai Z cara nak buka korang punya cover indoor aircon kat rumah korang. Sebelum ni aku ada dah buat dah video ni, tapi mungkin penjelasan tu terlalu pendek. So yang ni aku akan buat detail lah. A sampai Z cara nak buka cover aircon rumah korang. Ini bukan untuk orang lain, untuk korang juga yang mana kaki DIY tu yang nak buat sendiri servis kat rumah. Korang wajib tahu macam mana cara nak buka cover aircon ni lah. Yang mana nak tahu cara nak buka ni, korang kena stay tune, kena tengok video ni sampai habis. Guys. Guys, kita sambung balik. Sebelum korang nak buat, sebelum korang nak buka cover aircon ni, bahan yang korang perlu kan, korang cuma perlukan screwdriver, mata bunga ataupun mata plus dan mata minus ataupun mata flat lah. Korang standby dua ni saja, korang dah boleh buat kerja untuk korang buka cover aircon ni. Jom. Sebelum korang nak buka cover aircon ni, perkara paling penting, korang yang kena buat, first korang kena matikan bekalan lah. Kita tak nak nanti ada short ke apa kan. So kita matikan bekalan lah. Kalau ada plug macam ni, korang just cabut. Ataupun kalau yang mana pakai switch aircon tu, switch yang warna hitam tu, korang kena tutup kat situ lah. Kita cabut dulu. Ni step pertama lah, matikan bekalan elektrik. Step yang kedua. Ni macam aku pakai aircon media. Extreme inverter. Media extreme inverter 1.5 horsepower. Kalau kat rumah korang perasan ada cover depan ni boleh buka. Kebiasaannya boleh buka. Filter korang duduk kat belakang cover ni je. Macam mana korang nak buka cover ni? Korang tengok kat tepi. Dia ada tempat untuk kita sangkut tangan, sangkut jari kita, korang tarik lah. So dia boleh angkat macam ni. Dia boleh angkat macam ni. Korang boleh nampak korang punya filter. So apa lagi, korang bawa keluar lah korang punya filter kan. Ni filter. Korang bawa keluar. Bila dah macam ni, first kita nak cabut ni. Kita nak cabut ni keluar. Macam mana kita nak cabut ni keluar? Biasanya kalau rumah korang yang ada display. Display yang menunjukkan berapa setting suhu kat sini. Yang dekat depan ni. Dia ada my wire. My wire ni korang buka kat sini ya. Ada skru kat sini, korang buka. Korang dah buka skru. So yang ni boleh cabut dah lah. Kalau korang rasa susah, dia sebab dia duduk, dia selak. Korang guna screwdriver yang minus tadi. Korang congkir sikit. So dia boleh cabut dah. Dia tergantung macam ni. Bila dia dah macam ni dah, so yang ni korang boleh buka terus lah. Korang angkat sikit. Kiri kanan ni korang tolak keluar. So dah boleh dapat lah. Ni cover depan. Ni kiri kanan ni. Nampak selak ni. Korang tolak sikit ke luar saja. Sekarang ni dah jadi macam ni dah. Apa step seterusnya? Aku nak korang buka korang punya air swing. Yang swing atas bawah ni. Macam mana nak buka dah? Korang tengok kat tengah-tengah. Selalunya, kebiasaannya setiap aircon dia ada selak kat sini. Korang tolak. Bila tolak dia dah jadi macam ni dah. So bila jadi macam ni, mudah lah. Korang
bagi tolak ke bawah sikit. So ni boleh tarik, sini boleh tarik. So S-Wing dah terbuka. Okey, sekarang kita dah dapat macam ni dah. Okey, lah ni aku nak kita buka cover paling besar ni. Okey, kalau katalah cover korang tak boleh buka, mungkin korang takut ada ni, korang buka belah dia punya panel control dia, ha? Okey, korang buka skru kat panel control. Okey. So dah jadi macam ni dah. Yang ni kalau korang tengok dia tergantung kan, dia ada punya soket penyambung. Korang cabut je. Okey. Dah settle. Okey, dah jadi macam ni dah. Okey, kita nak buat apa? Kita nak buka cover paling besar ni ya. Okey, ni korang tarik keluar. Korang tengoklah berapa banyak skru yang ada. Okey, kat rumah korang tu, korang check skru apa yang ada dekat korang punya yang cover paling besar ni. Korang just buka je. Okey, jom. Okey, 1, 2, 3. Okey, last sekali kat sini. Kalau kat rumah korang ada nampak macam penutup ni, korang boleh buka. Okey, kat dalam dia ada skru. Okey, korang cabut skru tu, korang buka skru tu. Okey, skru yang keempat. Okey. Untuk aircon aku, okey, untuk buka cover paling besar ni dia ada pakai 4 skru lah. 1, 2, 3 dan 4. Okey, kalau kat rumah korang lain brand pada aku punya, mungkin akan ada lebih ataupun mungkin kurang lah. Okey, bergantung pada aircon lah. Tapi jangan risau, ada semua hampir sama. Bila korang dah buka ni, okey, korang dah boleh buka yang besar ni. Macam mana korang nak buka yang besar ni? Okey, korang ni atas, dia ada selak tau. Okey, dia buat selak macam ni. So, korang tarik keluar. Tengok macam mana, korang ni atas sikit, korang akan nampak. Okey, korang angkat selak tu. Okey, bagi dia lepas. Okey, kalau kata, okey, awak saya angkat, tak boleh ya. Okey, korang pergi bawah, korang angkat keluar sikit. Bagi dia naik macam tu. Okey, lepas tu ni korang boleh angkat. Angkat pelan-pelan, relax lah. Dia pakai selak je. Okey, cabut. Okey. So bila dah lepas macam ni. Okey, dia dah lepas macam ni. Okey. Kalau korang dah boleh buka cover paling besar ni, korang boleh nampak lah korang punya cooling coil. Okey, ni yang selak aku kata ni. Okey. Korang tengok. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia ada lubang je. Okey, dari lubang. Lepas tu kalau perasan lah dia ada nak panah, korang angkat naik. Korang tolak naik, korang tarik. Okey, kalau asal tak boleh, korang congkir dekat belah bawah ni sikit, bagi dia macam naik ke atas. Okey, ini cover paling besar. Okey, katalah korang dah boleh buka cover paling besar tu. Okey, yang ni dia yang sirip angin tu. Okey, macam aircon aku media, dia aku jangan tarik je. Okey, dia ada lubang, dia jenis jolok masuk. So aku tarik bawa keluar. Okey. Begini saja. Nampak? Ni dia mungkin pin lah. Okey, dia jolok masuk kat lubang je. Okey. So, sekarang korang boleh nampak korang punya cooling coil indoor. Okey. Bila korang dah buka macam ni, korang nak servis lagi puati. Okey, kalau korang tak dapat satu puati, korang boleh dapat 80%, 90% bersih pun dah kira cantik sangat lah. Okey, yang ni blower.
Okey, salah satu part yang penting untuk korang servis lah. Okey. Okey, bila cover indoor korang dah buka macam ni, okey, korang dah boleh nampak korang punya cooling coil. Okey, korang boleh nampak kalau ada habuk, okey, korang boleh start servis. Okey, bawah ni ada blower. Okey, blower ni antara part yang penting jugalah untuk korang check. Okey, blower. Lepas tu lagi satu tempat drain pipe. Okey, drain pipe. Okey, untuk yang drain pipe tu nanti aku tunjuklah mungkin next video untuk cara-cara servis mudah. Untuk bagi yang tak tahu langsung pasal aircon, okey, yang ni aku akan tunjuk step untuk korang servis paling basic lah. Itu mungkin next video lah. Okey. So, ini dah step-step untuk korang buka korang punya cover indoor. Tak kisahlah brand apa, Media ke, Action ke, Hisense ke, Haier ke, semua cara step nak buka cover indoor ni lebih kurang saja. Kalau beza pun tak banyak. Beza mungkin kedudukan skru, okey, mungkin kedudukan kat mana dia nak tarik, tapi almost hampir-hampir sama. Okey, aku dah buka banyak jenis aircon, buka cover memang hampir-hampir sama. Okey. So, kalau korang dah boleh buka macam ni, korang boleh nampak sendiri keadaan korang punya indoor, dan korang boleh cuci dengan puas hati lah. Okey, yang penting korang kena tahu macam mana untuk buka cover indoor aircon korang. Okey. Video aku sampai kat sini saja. Aku harap video ni bermanfaat untuk kaki-kaki DIY dan untuk yang nak servis sendiri. Okey. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, bantu aku like, share dan komen yang positif. Ataupun korang aku nak buat video apa lagi, korang share dekat komen. Okey, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.